Sebenarnya video ide Zack TV yang membawa kami berdua ke sini. Rumah kami dekat je, tapi baru tahu sini ada satu garden center. Wah, orkid pun ada department sendiri. Sini ada bermacam-macam orkid. Tak perlu pergi taman orkid lagi selepas ini. Biasanya Cina yang suka. Tak tahu pula sekarang Melayu pun dah pandai hias rumah dengan bulu. Rasanya ini bonsai kot. Tiba-tiba rasa macam kat Cameron Highland. Ada pelbagai kertas dan juga succulents. Besar Puduria Flores ini. Ada juga pokok cili, pokok limau. Nanti saya cuba cari pokok durian. Boleh beli pelbagai basuh. Boleh buat reporting. Tapi kena bayar. Pilihan bunga kek wah pun banyak. Ipin kata nak beli untuk girlfriend. Ini okey tak? Susah betul budak ni. Baru tahu nama dia Pussy Willow. Okey, tak perlu pening. Kami pilih ini untuk kawan. Kau tim. Nyai son madajis mai sing. Ingat harta karun tapi bunga. Carnation, ini popular untuk Teacher and Mother's Day. Tak perlu pergi Holland. Jalan Chan Chao Lim pun ada tulip. Ada Gerbera dan ini girl's best friend. Roses dari pelbagai negara seperti China, India dan lokal Malaysia. Yang ni rare, black roses. Sini juga ada banyak dry flower bagi yang suka buat hiasan sendiri. Paling best bukan saja pilihan sini komplit, tapi harga sini harga wholesale.